Kalau kita kasi yang lemon tea pula. Sikit lagi. Oi, sumpah. Assalamualaikum guys. Hi, welcome back to Mon Mukbang Channel. So for today kita nak buat apa ni? Hari ni aku nak review air Nestea daripada Thailand. So baru-baru ni kan aku pernah pergi ke Thailand and aku dah upload video ke Thailand. So hari ni aku nak review barang daripada Thailand yang aku beli. So ada dua benda yang aku beli, iaitu Nestea. Nestea ni preser dia milk tea dan satu lagi ialah lemon tea. So ada dua jenis lah yang akan aku review sekejap lagi. So first thing first, aku akan buat air ni dulu. Aku dah standby air panas. Aku dah buat air panas. So tinggal kita bancuh je air Nestea ni. Kita nak rasa macam mana rasa dia. Okey tak? Okey, dia orang kata sedap. So aku nak try hari ni macam mana dia punya rasa. So ni milk tea. Kita try milk tea dulu. Harga dia kan aku beli kat Thailand. Harga dia dalam 115 baht. Nanti aku akan convert lah berapa ringgit Malaysia. Dia orang kata teh ni memang sangat sedap. So kita try dulu macam mana rasa dia. Wangi. So kita tambah air panas dulu. Kita bancuh. Bismillah. Kita rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pekat. Sekejap Aku ada sampai benda ni. So untuk korang tengoklah macam mana warna dia. Adakah berbeza dengan warna biru tu nanti? Sekejap kita tengok. So ni. Alamak, tumpah. Dia tumpah. So yang ni milk tea. Kita akan bancuh pula yang warna biru ni. Sekejap aku habiskan yang ni. So kita try pula ni. Saya buka. Kalau tengok packaging dia kan, yang warna yang milk tea ni lagi besar daripada yang Nestea ni. Kau boleh tengok. So dua-dua ni aku beli harga dia sama je, 115 baht untuk dua-dua preser ni lah. So kita bancuh yang satu lagi ni pula. Bancuh dulu. Kita cukup air panas sekejap. So betul guys, warna dia lain. Tak sama dengan warna tadi. Tengok tumpah. Tak apa, nanti kita akan basuhkan ni. Dekat depan korang ni dah ada dua air. Satu ni yang milk tea. Milk tea ni aku rasa dah ada tambah susu. Dan yang satu ni adalah lemon tea. Lemon tea yang tanpa susu aku rasa. Tengok warna dia macam betul-betul air lemon tea. Dan satu lagi ni ialah air milk tea. So aku rasa balik semula yang air milk tea ni dulu. Bagi aku rasa sangat pekat, tapi sedap lah. Tak letak susu dah rasa manis. Kalau kita kasi yang lemon tea pula. Not bad. Rasa dia masam-masam. Sedap. Kalau kau buat dengan ais pun rasa akan jadi sedap. Sebab aku pakai air panas, so rasa dia okey. Tapi kalau ada ais lagi sedap. Masam, pekat, habis sedap. Aku suka yang ni. Dia punya masam macam masam asam boy. Yang lemon tea dia lagi pekat lah, dia punya limau tu. I think ni kena tambah air lebih kot. Sebab dia pekat sangat. Manis dia sama. Tambah air masak banyak. Ini guys.
Memang rasa herba. Rasa macam menyegarkan kalau minum yang ais lemon tea ni. No, ais lemon tea but lemon tea. Nesty lemon tea memang sangat sedap bagi aku. Korang patut beli. Kalau kau pergi Thailand, korang kena beli air ni untuk try. Memang sangat sedap. Tapi aku lebih prefer yang minum ais ni lah, sedap. Bukan ais Nesty lemon tea sedap. Sedap sangat. Walaupun warna dia keruh tapi rasanya sangat padu, pure, pekat, semua ada. Kau habiskan dulu. Ini pula kita habiskan. Sebelum kita nak habiskan konten ni, kita kena habiskan minum air ni dulu. Pekat. Aku suka. Settle, sedap. So, berapa puluh pula. So, kalau pergi Hat Nyai, jangan lupa lah nak beli buah tangan, kenalah beli air Nesty ni. Sebab rasa dia sangat sedap. Kalau kau minum, boleh buat dengan ais atau boleh buat dengan ais suam, tak kisah. Tapi bagi aku, kalau minum dengan ais pun lagi better, sedap. So, aku rasa setakat ni konten pada hari ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video kepada orang lain. Jangan lupa juga tonton video kepada masa akan datang, sebab akan banyak konten-konten aku buat selepas ni. So, setakat ni je daripada aku. Sekian, terima kasih and bye.